Dia duduk berenang, dia tertelan ayak ke. Tapi ayak tu ada sisa-sisa daripada kecil tikus. Setelah berhari-hari hujan lebat weh. Pi kerja hujan, balik kerja pun hujan. Sampai banjir lah orang cakap. Kesan daripada hujan berterusan. Cumanya aku nak pesan sikit lah kepada mak bapak ni ataupun orang dewasa. Tolonglah perhati sikit anak-anak hampa ataupun budak-budak yang ada sekeliling hampa tu. Jangan main ayak banjir. Bahaya weh. Memanglah seronok. Tapi dia seronok saja. Aku tengok dekat dalam media sosial. Wah, kau main meriah lagi Di sana taman tembak air. Di sini taman tembak air. Very enjoyable je. Hampa kena ingat weh, ayak banjir ni dia daripada pelbagai sumber tau. Ada daripada longkang, ada daripada takungan air, parit-parit, sungai-sungai kecil. Senang cerita dia bercampur bau lah. Memanglah dia mengalir, bersih, tapi kena ingat sekeliling kita ni banyak sampah weh. Jangan sampai nanti anak-anak hampa mandi kan, dia duduk berenang, dia tertelan ayak ke, ayak masuk dalam hidung ke. Tapi ayak tu ada sisa-sisa daripada kecil tikus. Dan yang paling risau, takut dia tenggelam. Tolonglah jaga sikit anak-anak hampa tu weh. Jangan sampai jadi tragedi baru hampa nak beringat.